Okay, kita meninggalkan hotel daripada Changchacha. Kita bergerak menuju ke train station. InsyaAllah menuju ke Chongqing. Our next destination, InsyaAllah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dekat stesen kereta api daripada Changchacha menuju ke Chongqing. InsyaAllah. Kita tadi dah kena masuk check dan bawah. Sekarang kita akan menuju ke kaunter untuk check pasport, tunggu waktu untuk berlepas. InsyaAllah. Next destination Chongqing. Alhamdulillah kita dah sampai dekat railway station is Chongqing. Tahan dulu dia sebelah belakang. InsyaAllah kita akan ambil Didi terus menuju ke hotel kita di tengah bandar Chongqing. Chongqing kita tak lama, InsyaAllah kita cuma ada sekitar 1 malam saja. Sebab esok kita bergerak ke Chengdu. Urusan yang penting Chengdu kita singkatkan masa di Chongqing. Apapun we gonna try progress. Kita tengok situ baik-baik. Mungkin tempat ziarah di kawasan Chongqing ini. InsyaAllah. Jumpa lagi. Okay, alhamdulillah kita akan menuju ke hotel naik taksi ni. Cuma kita tak pakai Didi kali ni, kita pakai taksi. Harga ke hotel tadi sebenarnya sekitar 42 yuan, tetapi driver taksi nego kita lah. Jadikan dia 55 yuan dia minta. Jadi 55 yuan beza lebih kurang dalam 17 bukan 12 yuan. 12 yuan lebih kurang dalam bahagi 2 tambah sikit 8 ke 9 yuan ada kurang. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah kami dah sampai kat Chongqing Hotel. So sekarang malam ni kita nak bergerak pergi ke Yongding Chongqing Mosque, masjid besar Chongqing. Google Map tak update, tapi kita akan tengok lah macam mana kita ambil Didi. So daripada hotel ni sekitar dalam 4 km, 3.8 km. So kita ambil Didi. InsyaAllah harap buka lagi sebab waktu sekarang ni hampir masuk waktu Isyak di Chongqing. Alhamdulillah kita dah sampai ke lokasi yang kita tengok dekat Google Maps. Jadi tuan-tuan, perempuan, kalau tuan-tuan nak cari Chongqing Mosque dekat dalam Maps, tuan-tuan hati-hati sebab kami sampai sini ternyata tempat tu tutup dan tak ada pun. Mungkin ada masjid dalam tu, tapi bukan masjid yang kita maksudkan. Yang mana masjid ni kalau kita tengok dalam sejarah dia ada kaitan dengan tapak dia daripada pembinaan sejak daripada zaman Dynasty Ming tahun 1300 something yang lalu. So sekarang kami terpaksa ambil lagi sekali Didi daripada sini sekitar 15 km untuk ke Chongqing Mansion, Muslim Mansion. InsyaAllah. Alhamdulillah kami dah sampai. Kami search tadi ialah Chongqing Muslim Mansion. Jadi kami dibawa sini. Sampai sini driver kata Waman tahu lah. Kita dah sampai, alhamdulillah. Dan memang kita dapat info dekat dengan area Masjid Chongqing ada banyak tempat halal, makanan halal. Ya. Banyak. Semua kedai orang Islam ni buat. Alhamdulillah kami dah sampai dekat tempat yang kita cari tadi, naik Didi. Tapi kita dibawa ke sini. Kita tak jumpa masjid lagi. Katanya masjid dekat dalam musola dalam bangunan sebelah, tapi memang sini kawasan area Muslim. Kita masuk dalam satu kedai makan menarik. InsyaAllah hotel macam apa dipanggil datang? Macam steamboat. InsyaAllah.
insyaAllah. Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, benda yang sangat besar dalam agama ni ialah bagi makan. Jadi tuan-tuan, kami bersama Chongqing, dan Chongqing ni dipanggil dengan Cyberpunk, yang bekas bandaraya Beijing, bandaraya China tu dulu, bekas ibu negara China satu ketika dulu, yang sekarang ni yang dah mula viral. Tuan-tuan, kita sedang berada di restoran hotspot yang dimiliki oleh orang Islam. Sebelah bangunan makan ni adalah department ataupun Jabatan Agama Islam Chongqing, dan insya-Allah banyak kedai-kedai Islam lagi kat sini yang kami ambil hari ni. Yang total tengok banyak ni semua. Ini harga sekitar RM150, dan insya-Allah kita ada ikan, kita ada daging, kita ada ayam, ada cendawan, dan yang paling penting kita nak rebus rumpai laut sos. Jadi datang sini tak payah nak risau makan. Untuk tahu daripada mana semua datang, ada video kita buat sebelum. Kebiasaannya barang-barang ni tak datang daripada tempat ni, tapi datang daripada Lanzhou dan beberapa tempat daerah yang ramai orang Islam. Mereka supply ke sini. InsyaAllah jangan ragu-ragu, datanglah ke ziarah ke sini. Orang Islam datang ramai ziarah ke China. Allah Ta'ala jadikan China tempat sebab akhirat juga. Tapi datang dengan kisah Nabi SAW. InsyaAllah. Safan. Allahumma barik. Aduh, nama kedai. Masya-Allah, masya-Allah. Jangan buat malu. Kita diperhatikan. Aduh. Q, okey ke tu? Kita Kelantan nak kejap stick kan? Dia Kelantan, dah lekar. Dah lekar. Apa dah lekar? Dah lekar. Allah. Okey. Tak. Okey, tunjuk je kan? Kita akan makan terasa. Okey, kelas. Oh, tengah masak ni. Nak kena Ni dah, singgah ni. Singgah sini lagi. Dalam sos dia masuklah nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayar sekali dengan sos. Sos ni kita ambil free. Tapi bila ambil free ni kita tak ada pengalaman. Sos tidak. Jadi dia jadi begini. Dia ingat saya nak pergi masak. Dia ni nak pergi masak mana? Malu lah. Dah lah dengan perempuan ni malu. Boleh ada gini. Alhamdulillah. Kita ada banyak tadi. Dia pun okey. Makan pun tak adalah kenyang sampai tak sandar nak ambil gigi pun rasa macam nak meninggal kan. Alhamdulillah. Boleh. Dia sangat dia recommend. InsyaAllah. Can go far away. Okey, alhamdulillah kita dah selesai makan. Kita nak bergerak. Entrance Cities, jalan lama Chongqing. Tuan-tuan, Chongqing ni ialah bekas ibu negara bagi China ketika peperangan dunia kedua. Jadi banyaklah tempat yang bersejarah sebenarnya itu ada hilangkan dengan bangunan-bangunan tinggi begini. Dan insyaAllah esok kita ada masa sehari lagi untuk explore Chongqing. Dan kita akan salat Jumaat di Masjid Lama Chongqing yang dikatakan dibina ketika zaman dinasti Ming.
InsyaAllah kita bergerak esok ke masjid. Okey, kita dekat China. Sekarang ni kita nak makan restoran halal. Macam mana kita nak tahu restoran tu halal tak halal? Okey, kat belakang saya tu dekat atas bulatan. Dalam bulatan tu dia tulis Shenzhen. Shenzhen tu halal. Dan kalau tengok dekat mana-mana yang ada tulisan Shenzhen tu adalah halal. Halal, insya-Allah halal. Alhamdulillah, pagi ni kita akan gerak untuk pergi ke masjid. Masjid lama Chongqing, masjid besar juga, yang mana di sini orang Islam di Chongqing akan berhimpun pada Jumaat dan solat-solat fardu. InsyaAllah itu benda biasa. Allah biasa, ada makhluk kat dalam ni. Member. Dia minta izin nak masuk radio. Amif. 你好。Tengok tu, kita keluar dah. Ni level up sikit lah daripada kita. Kurang seorang nak bayar gaji. Ada seorang lagi tu Hak tu tunggu job. Alhamdulillah, jadi semalam kita dah bergerak mencari Chongqing Mosque pada waktu malam. Tapi kita sampai tempat tu agak suspicious. Kalau tengok daripada Google Map, dia memang tak nampak je masjid ada pada atas. Dan insyaAllah pagi kita repeat balik pergi situ. Sebab sebagai video TikTok yang kita tengok, begitu tempat tu under construction maintenance. Jadi kita tengok balik tu ada jalan masuk. Sebab kena lalui security check kalau ikut daripada apa review yang dibuat oleh beberapa orang Arab. Okay, alhamdulillah kita naik Didi. Dah 5 kilo je kalau ikut kan daripada hotel kita. InsyaAllah harap jumpa dah hari ni. Sebab hari ni kita punya train ke Chengdu. InsyaAllah. Kalau diikutkan di sini lagi banyak lah orang Islam berbanding dengan di Changchacha. Pas malam ada orang tanya tentang baju hijaiyah orang China. Cuma kita pula tak lagi lihat berkenaan ihwal orang Islam dekat sini. Apapun insyaAllah kita tengok masjid dan mudah-mudahan kita jumpa masjid tu dan kita bentang insyaAllah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai tempat ni. Semalam kita dah sampai tapi malam. Dan jalan-jalan ditutup. Ni kita dah sampai balik. Kita tengok. Betul lah. Biasa ni. Ni kita masuk semua. Tutup semalam. Okay, ada ni satu pintu belah sana. Saya rasa betul. Kita masuk. Ya. Masya Allah, semalam tutup. Selesai. Okey, ada security. So semalam kita sampai dah betul. Inilah masjid Tamo Chongqing Grand Mosque. Ya Allah, semalam sampai dah betul. Tapi alhamdulillah sebab kita explore macam ni. Semalam kita sampai sini, kita ambil taksi, kita pergi ke location yang lain, kita sampai dekat pejabat agama dia, administration dia. Ini pagi ni kita balik. Alhamdulillah kita sekarang berada di Grand Mosque. Malam kita daripada sini juga tutup. Nampak tuan-tuan kat sini ada security. Dan kita berada di
depan Grand Mosque. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sedang berada di Grand Mosque Chongqing, dan tempat ni ialah tempat yang bersejarah. Walaupun kalau kita buka dalam sejarah Chongqing, dia ialah tempat yang pernah dimusnahkan ketika Perang Dunia Kedua. Dan masa Perang Dunia Kedua, tuan-tuan, tempat ni, Chongqing ni, bandar ni yang dulu nama Jiangzhou, yang merupakan pernah menjadi ibu negara kepada China masa Perang Dunia Kedua, dan sekarang ditukar oleh Beijing. Tuan, tapak masjid ni bukan tapak masjid baru. Tapak masjid ni ialah tapak masjid yang dibina semenjak daripada zaman dinasti Ming lagi. Sebab tu kalau kita tengok masih ada apa nama, dia tinggalkan lama-lama punya design lagi. Dan insya-Allah sebelum majunya China macam kita tengok hari ni, kalau kita tengok Chongqing sekarang dia dipanggil sebagai Cyberpunk. Sekarang dulu di bawah kerajaan Ba sebelum berlaku Warring State period, yang kemudian ditakluk oleh Maharaja Si Huang dekat sini. Kemudian barulah akhirnya tempat ni diambil sepenuhnya oleh dinasti Qing, dan kemudiannya bertukar kepada dinasti seterusnya. Tuan nak tahu tentang video dinasti ni, tuan kita tengok video yang seterusnya, insya-Allah. Kita sedang berada dalam Masjid Chongqing. Semua mustahil Abu Rahmatik. Kami di China. Saya tahu sendiri. Dua bus China nama. Ini hall. Tuan salat. Tempat duduk dan juga telas. Assalamualaikum. Saya Sunali. Okey, tadi. Okey, ini tanda juga. Okey, tanda bersih. Tandas masjid. Ini tempat wudu. Saya ada di sini. Orang nak keluar. Jom, insyaAllah kita masuk ke hall dia. Kita solat duha. Sekejap lagi kita akan bertolak ke Chengdu. Alhamdulillah, Allah pilih untuk sampai ke masjid. Okey. Tempat restoran tu. Tempat kawasan restoran halal. Masjid mana? Masjid ni. Okey, tapi betul ni tunjuk ada kawasan restoran halal. Okey, jadi di Chongqing ni kita ada dia punya Chongqing Islamic Association dengan Muslim
Walaupun begitu tuan-tuan, mereka tetap tertakluk pada undang-undang negara. InsyaAllah. Alhamdulillah, agak bergegas hari ni. Saya akan bergerak ke Chengdu sekarang. Kami berada di Chongqing Station. Kita masuk terus ke dalam train stop. Dah ada masa sekitar 20 minit sebelum train kami berjalan. Di China ni on time, dia tak ada setakat ni tak ada delay lagi. Setakat ni tak ada delay lagi, tak ada. Memang setakat ni kami tengok timing dia sampai tempat dia on time. Sudu dia dah. Sudu dah. Oh ni Shaw, sudu. Dia dah tahu banyak bahasa Melayu ni. Ada ramai customer Islam. Apa khabar? Terima kasih. Saya ni hao.